Hai, Assalamualaikum. Ada yang takut nak buat CPR sebab mereka fikir bila kita hembus kepada mangsa, kita hanya bagi karbon dioksida, bukan oksigen. Tapi sebenarnya itu tidak tepat. Fakta sains kata udara yang kita sedut mengandungi kira-kira 21% oksigen. Bila kita hembus keluar, udara itu masih ada sekitar 16% oksigen. Ya, masih ada oksigen dan dia cukup untuk membantu mangsa yang tidak bernafas. Sebab itu dalam CPR kita buat 30 kali tekanan dada dan kita beri 2 hembusan nafas. Tekanan dada berfungsi untuk pam darah ke otak dan jantung. Hembusan pula bekalkan oksigen kepada paru-paru mangsa. Garis panduan ini ditetapkan oleh American Heart Association di atas kajian yang mereka lakukan. Fakta penting. Tapi jika anda tak terlatih ataupun jika anda rasa tak selesa untuk memberi hembusan, anda sebenarnya masih boleh lakukan hands only CPR, tekanan dada sahaja. Kerana dalam beberapa minit pertama, darah mangsa masih ada oksigen. Yang paling penting, kita cuba buat sesuatu daripada tak buat apa-apa. Jangan kita hanya perlu tengok sahaja, do something better than do nothing. Akademi Dr. Aizul Ammar, pembelajaran sepanjang hayat.